Dapat panggilan pertama ke skuad kebangsaan Harimau Malaya nampaknya menjadi tonik terbaik buat penyerang Kuching City FC, Jordan Mintah meledak gol. Mintah memulakan musim ini dengan agak perlahan dengan statistik yang kurang menyelah kerana banyak memulakan perlawanan dari bangku simpanan dalam 5 perlawanan sebelum ini. Tapi semalam Mintah akhirnya meletup pada malam kemenangan Kuching City ke atas Sabah. Pemain ini bukan sahaja berjaya memecahkan kebuntuan gol peribadi musim ini, malah ledakan golnya menjadi gol kemenangan 1-0 buat Kuching City. Lebih penting lagi, perlawanan menentang Sabah semalam merupakan kali pertama Mintah disenaraikan dalam kesebelasan utama musim ini, dan dia membuktikan kualitinya dengan cara terbaik. Kini dengan ketiadaan penyerang utama, Holgado, peluang terbentang luas buat Mintah. Mintah perlu menggunakan momentum dan keyakinan daripada panggilan kebangsaan ini untuk merebut tempat sebagai penyerang utama Harimau Malaya.